Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 26 November 2025. Keadaan banjir di Pitu Gig, Batam, Patu Ubang, Pasir Makratan. Sekarang air sudah melimpah. Air sudah melimpah ruah. Dan Pitu Gig telah dibuka 3 sahaja. Oh, kuatnya banjir. Oh, air sudah melimpah. Beginilah suasananya di Pitu Gig, Batam. Air sudah melimpah sejak semalam. Dan sekarang keadaan hujan masih lagi turun dengan lebatnya. Berada dalam tahap waspada sekarang ni. Air sudah melimpah. Air daripada atas sana. Sungai Jegur. Keadaan terkawal. Keadaan masih terkawal lagi. Air ni akan turun mengalir kepada Sungai Paluh ke, Lepuca ke, Repek ke, dan Serongga. Terus ke sana lah. Aktiviti menjala ada. Ada orang menjala lagi, tapi tak dapat ikan lagi. Keadaan masih terkawal. Sekian saja laporan daripada saya, CACL Pitu Gig, Batam, Patu Ubang, Pasir Makratan.